Kemudian Muhyiddin telah letak jawatan sebagai pengerusi Perikatan Nasional. So dalam keadaan cemas ini, Muhyiddin letak jawatanlah pengerusi Perikatan Nasional. Muhyiddin Yassin telah pun meletakkan jawatan sebagai pengerusi Perikatan Nasional. Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin meletak jawatan sebagai pengerusi Perikatan Nasional PN. Tok, semalam tu Tan Sri Muhyiddin telah mengumumkan peletakan jawatan dia sebagai pengerusi Perikatan Nasional. Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini mengesahkan peletakan jawatan beliau sebagai pengerusi Perikatan Nasional PN. Perikatan Nasional PN menghadapi krisis paling serius sejak diasaskan 5 tahun lalu dengan Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin meletak jawatan sebagai pengerusi gabungan pembangkang itu berkuat kuasa lusa. Krisis politik Perlis antara PAS dan Bersatu sebelum ini membawa kepada peletakan jawatan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai pengerusi Perikatan Nasional. Saifuddin Abdullah telah dipecat oleh Bersatu berkuat kuasa semalam. Ulasan Malaysia Kini menyatakan sekiranya Timbalan Presiden Bersatu Hamzah Zainuddin dipilih sebagai pengerusi Perikatan Nasional menggantikan Muhyiddin, beliau berpotensi berdepan tentangan dalaman parti termasuk usaha melemahkan sokongan terhadap kepimpinannya. Dalam keadaan mereka sudah marah, sudah hampa dengan kepimpinan tertinggi. Kesalahan apa yang telah menyebabkan Saifuddin Abdullah dipecat oleh Bersatu? Saifuddin kena pecat. Datuk Seri Saifuddin Abdullah itu telah digugurkan daripada keahlian Bersatu. Even bila saya cek Facebook Ketua Penerangan Bersatu iaitu Tun Faisal Ismail Aziz pun sama juga saya tidak mendapat jawapannya. Saifuddin dicantas. Kenyataan yang dibuat lama dulu, tidak lama selepas Wan Saiful. Tetapi Wan Saiful dah lama kena pecat, baru sekarang je. Tambahnya, keputusan tersebut dibuat kerana tindakan Bersatu menjatuhkan kerajaan pimpinan bekas Menteri Besar Perlis Muhammad Shukri Ramli dari PAS adalah satu pengkhianatan. Perselisihan hubungan antara PAS dan Bersatu semakin ketara selepas pergolakan politik di Perlis yang menyaksikan peletakan jawatan Adun Sanglang dari PAS Muhammad Shukri Ramli sebagai Menteri Besar. Tegasnya PAS tidak akan menerima jawatan tersebut kerana menganggap telah berlaku pengkhianatan sehingga menjatuhkan kerajaan. Kerana 5 adun Bersatu menarik sokongan, ditambah juga dengan 3 adun PAS yang sailang menarik sokongan kepada Menteri Besar Shukri Ramli. Bersatu mengkhianat. Orang yang bersama-sama dengan langkah syaratan ni pengkhianat. Muhyiddin ke Hamzah ke Azmin ke, mereka duduk bergaduh, tak boleh selesai. Puat menegaskan bekas Perdana Menteri itu sudah kehilangan sokongan dengan hanya beberapa ahli Parlimen Bersatu yang menyokongnya, sementara majoriti mengikuti Timbalan Presiden Bersatu Hamzah Zainuddin. Pengerusi Bersatu Muhyiddin Yassin dilihat berada dalam kedudukan semakin tersepit susulan percaturan politik yang dilakukannya sendiri menurut satu ulasan politik terbaharu. Pengerusi Bersatu Muhyiddin Yassin dilihat berada dalam kedudukan semakin tersepit susulan percaturan politik yang dilakukannya sendiri menurut satu ulasan politik terbaharu. That PAS must lead Perikatan Nasional. Dan PAS akan bersedia untuk mengetuai Perikatan Nasional. Patutnya begitu. Sekarang PAS kata dia hendak mempengerusikan Perikatan Nasional. Yang lulus adalah PAS patut memimpin Perikatan Nasional. Yang mana sama tapi tak serupa lah kot. PAS ni macam tak nak terajui Perikatan Nasional ni, tuan-tuan. Kenapa? Jadi dari segi logiknya, dari segi rasionalnya pun memang tak pelik kalau PAS yang mengepalai Perikatan Nasional. Dalam pada Perikatan Nasional hampir pupus di PRN Sabah. Tetapi kehilangan naratif nasional kalah di Sabah. Pengkhianatan kali kedua.